Dia ada lagi ke tak ada ke tak perasan. Badu tu sepupu mak kawan. Badu tu orang panggil Pak Anjam Badu. Rasa yang tak silap kawan lah. Tapinya ya lah tu, meninggal dah lama dah. Ya rasanya je lah tu. Dia orang Lubuk Kulit juga. Dia dengan Nur Azli Muhammad, terima kasih. Cungkok Leong, terima kasih. Afi Goodfi, terima kasih. User, terima kasih. Kita ada buat kursus tuan-tuan, kursus asas penternakan rusa pada 14 Jun ini. Pada sahabat yang ingin join, Cik Noh pun ada juga bawa baca. Cik Noh mana ni? Cik Noh kat mana tu? Dekat Melaka, Merlimau Melaka, Isak Adenan. Cik Noh mana satu ni? Dia ke-12 tu ramai. Pupu Poyang kawan, saudara kawan. Ni ke-14 pun ramai. Dia ke-17 pun ramai. Anak dia nama Separi. Tak perasan tu. Kadang di kampung panggil lain. Kalau di kampung panggil lain. Okey, kawan dah 57 dah umur. Budak-budak muda kat tak perasan dah. Tu kau perasan lah. Oh, Merlimau. Ya, Cik Isak Adenan. Merlimau. Siapa yang ada dekat nak melawat kandang saya boleh datang. Nak lawat kandang saya boleh datang. Lepas tu kalau nak booking anak rusa, ibu rusa, bapa rusa pun boleh. Terus booking kan. Kalau nak ikut kursus pun boleh pada 14 Jun ini. Kursus bayar berapa? Kursus hari je Cik Azhar, 190 sehari je. Tapi sebelah petang kita akan terus pergi kandang buat praktikal. Rumah ujung ladang kan, rasa kalau awak tengok kena ambil dengan dia, rasanya insyaAllah lah. InsyaAllah boleh. Kau jarang pergi ke jengka 12 tu, bukan main jengka 18 je. InsyaAllah mungkin boleh kena. Mungkin boleh kena. Kalau orang Lubuk Kulit memang kena lah. Kau kena lah. Dulu kau pernah kerja di Bandar Pusat. Kau pernah mengajar di College Unicap. Pernah mengajar di College Unicap selama setahun lebih. Ajar Matrik UKM. Masa tu ada kursus. Saya iklankan live ni dalam YouTube dan Facebook. Ya, okey, terima kasih Isak Adenan. Terima kasih Isak Adenan. Siti Ahmad, terima kasih. Tetap skrin, sahabat. Tetap skrin. Kursus satu hari saja ada 8 modul. Okey, siapa yang join kursus ni insya-Allah. InsyaAllah apa tu dah boleh bela rusa. Buat lepas kursus buat kandang, beli bakar rusa dah boleh start dah bela rusa. Jiha 77, Yusuf Fadilah. Kat mana? Dekat Merlimau Melaka. Rosak